Pernah tak rasa kosong, sunyi, macam tak ada siapa peduli, saat dunia berpaling dan semua yang kita sayang pergi satu persatu? Hati kita rasa hancur berkecai, kan? Kita rasa terasing, macam tiada tempat nak berpaut, seolah-olah tiada cahaya di hujung terowong gelap ini. Rasa sendiri, terdampar. Tapi, kawan-kawan yang dikasihi, ketahuilah bahawa ada satu cinta yang takkan pernah padam. Walau semua orang pergi dan pintu-pintu tertutup rapat di hadapan kita, ada satu tangan gaib yang sentiasa sedia untuk memegang erat dan menguatkanmu. Tuhan tak pernah lupakan kita, Dia sentiasa ada untukmu. Ingatlah kisah Raja Daud yang diuji hebat, dikejar-kejar oleh Saul, masa susah dan ditinggalkan. Tuhan tak biarkan dia sendiri, Dia hantar orang untuk menguatkan Daud. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Samuel bab 23 ayat 16, Dia menguatkan tangannya dalam Tuhan. Ini janjinya yang agung dan abadi, Dia takkan tinggalkan kita bersendirian. Dia akan hantar bantuan, orang-orang yang setia, untuk menyokong dan memberi semangat. Kasih-Nya sentiasa ada untuk kita semua. Amin.